Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kita nak tanam pokok lengkuas. Pokok lengkuas ni boleh kita gunakan untuk buat masakan seperti singgang ke, rendang ke, macam-macam masakan lah ya. Okey, kita tanam dulu. Gembur-gembur tanah dulu bagi rhizom dia lebih cepat berkembang. Okey, kita tanam ya. Tanam mudah saja. Masuk je kat tanah ni, kita kambus. Kemudian padat-padat. Dia sengit tak apa, nanti dia akan tegak sendiri. Nanti setelah 2 minggu kita tanam, kita akan baja subuh 15-15-15 ataupun 16-16-16. Okey. Okey. Hingga di sini saja untuk perkongsian hari ini. Okey, sekian, terima kasih.